hari ini barulah berani. So itu adalah antara pelengkap dan karakter yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Okey, so jom cepat sebelum kita nak mula daripada live yang dibawakan oleh Kinder Hive. Cepat. Okey, so tengok macam semua dah kata okey sahaja. Alright, okey, good. Jom mari sama-sama kita mulakan majlis kita insya-Allah. Alright. Okay, ready? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Selamat datang ke live Kinder Hive yang dibawakan khas kepada anda untuk berkongsi 20 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dibentuk dalam character building di bawah subjek ataupun kelolaan Kinder Hive Islamic Education Hive yang diterapkan ke dalam pembentukan anak-anak di dalam pengajian pembelajaran Kinder Hive. Dan hari ini kita orang kita bukan bahas, kita cerita kepada semua berkaitan dengan karakter yang seterusnya, iaitu berani. Terima kasih kepada semua yang sudi mai. Apa khabar? Saya harap semuanya sihat walafiat dan selamat datang. Dan jom kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah sebab rasanya bab berani ni banyak kita nak cerita. Boleh tulis di ruangan komen kalau anda dah bersedia untuk kita jom memulakan perbincangan kita live Kinder Hive seronok jadi baik untuk episod kali ini, berani. Ya, setiap hari Selasa jam 2 petang itulah time untuk kita bersiaran bersama-sama. Okey, alright. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Asna, tolong ambil ayat sejuk sikit. Oh, dia rasa lekat dekat tekak ni semua. Biasalah tam-tam aku ni. Boleh. Alright, okay. Jom kita baca selawat dulu sebelum kita masuk konten kita, boleh? Jom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Biasa sekali dekat Madinah Al-Munawwarah, kita semua tahu Nabi duduk dekat Madinah. Biasa sekali semua orang tengah duduk. Saya tak ingat malam ke siang, tapi semua orang sedang duduk-duduk. Terima kasih Senah. Tengah semua tengah duduk, tiba-tiba dengar bunyi yang sangat kuat dan menyeramkan ataupun menggerunkan. Dia bunyi itu macam, tak tahulah kalau kita nak kata apa. Bismillah.
Kalau kita nak kata macam mana, bukan punya accident. Dia, ingat tak hari tu ada satu macam noise yang dekat Perak ke kat mana, yang semua orang macam, weh dia bunyi apa ni, orang jadi seram. Kan ingat kan? Okey. Kita assume saja. Sebab apa yang jadi dekat zaman Nabi itu kita tak tahu lalu mana. Sebab diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, suatu hari tengah mereka duduk-duduk dalam keadaan yang tak ada apa-apa, tiba-tiba dia bunyi satu bunyi yang kuat sangat bunyi itu, dan dia mengejutkan. Dia macam tu, kuat dan mengejutkan. Jadi bila jadi macam tu, orang Madinah semua pakat keluar, dalam keadaan semua keluar baru macam, bunyi apa, semua macam tu. Tapi sambil mereka duk keluar, duk tanya apa, duk bunyi apa, mereka dah nampak dah Nabi tengah naik kuda dah, memacu dengan ada pedang di pinggang Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang heroic action orang bagi. Nabi ada karakter tu. Bila bunyi tu orang semua baru duk keluar, baru duk nak mengendak, baru nak tahu, Nabi dah celapak naik atas kuda dah, Nabi dah pacu kuda dah. Sambil Nabi kata, tak apa, hampa semua jangan duk takut, hampa semua jangan duk takut. Steady. Nabi dah pi dah. Orang lain semua baru duk tanya, bunyi apa, hampa dengar tak bunyi apa? Ataupun semua orang macam, ada dengar tak bunyi tadi, awak bunyi seram sangat. Kita semua baru duk lagu tu, Nabi dah naik dah kuda, dah pacu dah kuda, seolah-olah gambarannya macam, berani sangat ni. Orang baru dengar bunyi apa, tak tahu, baru duk agak. Nabi dah naik kuda, dah pacu, dah pi dah. Maknanya nak settle kan apa yang berlaku. Maknanya kalau katalah bunyi, contohlah, kalau katalah bunyi naga ke bunyi apa, Nabi dah ready dah untuk nak pergi berdepan dengan makhluk tu. Punya power. Orang lain baru. Itu tak, sahabat-sahabat lain pun champion perang juga. Sahabat-sahabat Nabi yang lain kan memang ada dalam medan perang, bukan Nabi seorang. Betul tak macam Saidina Abu Bakar? Rumah Saidina Abu Bakar ada dekat Madinah, rumah Saidina Osman, rumah Saidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa ardah. Rumah siapa lagi yang ada? Semua Saidina Abbas, Saidina Abdullah bin Abbas, Saidina Ja'far. Bismillah. Semua ada dekat Madinah tu. Tapi orang dengar bunyi yang lagu tu orang semua baru duk ejah nak tahu benda apa. Nabi dah ada atas kuda, dah pacu, dah pi, dah bergerak siap boleh habaq dekat depa. Apa tak usah risau, tenang saja, jangan takut. Nabi yang pi. Seolah-olah Nabi overcome semua orang dah. Dan Nabi punya heroik itu disebut-sebut oleh para sahabat dan penduduk Madinah dalam keadaan yang kagum dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Power. Itu Nabi kita. Jadi sifat berani ini adalah satu sifat yang wujud dalam karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakan tidak? Sebab apa? Disebut oleh para sahabat, tidaklah yang menyentuh musuh di dalam perang terlebih dahulu melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang akan berdepan dengan musuh terlebih dahulu melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi bercerita tentang Dajjal yang menyebabkan para sahabat takut dan gerun bila dengar cerita Dajjal, melainkan Nabi habaq dekat mereka, jangan takut, madai aku seorang saja handle Dajjal. Maknanya Nabi menunjukkan keberanian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Begitulah juga dengan sifat keberanian Nabi ini bukan sahaja dikenali oleh penduduk Madinah, malahan mereka yang berada sebagai barisan musuh pun cukup kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau depa nak serang Nabi, depa bukan mai serang seorang-seorang. Mana. Depa nak serang Nabi mesti depa akan kumpulan dulu. Weh, siapa nak macam bari ramai-ramai baru seorang-seorang tak berani. Ahli kusti yang hebat di Mekah, Rukanah tu kan, Rukanah tewas dengan Nabi, undisputed,
tak pernah dikalahkan, tak pernah ditewaskan. Maknanya orang yang lawan, yang mahir, orang panggil apa ilmu dia kita panggil, ilmu mempertahankan diri. Kira mahir bergusti, dalam bahasa dia kata mahir bergusti, makna pandai, tak pernah lagi dikalahkan. Tapi main dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 kali bergusti dengan Nabi, 3 kali kalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani sungguh. Berani sungguh. Jadi kepada anak-anak yang ada sifat berani ini, excellent. Bagus. Sebab itu kita ada sistem dan kaedah macam mana kita nak memupuk sifat berani dalam hati dan jiwa anak-anak kita. Ya, insya-Allah kita akan kongsikan. Sebab itu saya nak mengalu-alukan dulu kedatangan semua yang mana baru join live Kin The Hive yang dibawakan khas kepada anda setiap hari Selasa jam 2 petang. Ya, kami berkongsi apakah silibus yang ada di kalangan anak-anak kita ketika mereka belajar di Kin The Hive. Yes, alright. So hari ini kita masuk pada subjek berani. Dan untuk pengetahuan semua yang saya nak tambah ialah dengan elok-elok. Kin The Hive amat menggalakkan anak-anak untuk menjadi berani. Sebab itu salah satu aktiviti kita adalah aktiviti pementasan. Anak-anak digalakkan untuk terkehadapan, untuk bercakap, untuk berkarya. Boleh kan saya sebut begitu kan? Supaya mereka menjadi seorang karyawan yang hebat. Supaya mereka boleh berkarya, mereka boleh menunjukkan skill mereka dan menghilangkan perasaan takut yang tidak bertempat. Sebab itu kalau ada anak-anak yang menunjukkan kita kata potensi keberanian, kita jangan shush mereka, jangan padamkan benda tu. Bukan senang untuk seorang anak nak bercakap. Ya. Sebab itu dalam Islam pembentukan pemimpin disulam dengan latihannya. Sebagai contoh, saya ingat lagi masa saya pergi Turki, ayah, ibu, abang-abang, kakak-kakak yang mana parent, teacher semua, thank you so much kerana bersama dengan kita. Saya nak beritahu kata masa saya dekat Turki, kita sempat singgah di satu tempat nama Amansiyah. Kalau dari segi ejaannya nampak macam Amansyah, nampak ejaannya macam Amansyah, tapi sebutannya Amansiyah. Amansiyah. Bismillah. Di Amansiyah ini, antara perkara yang mengejutkan semua orang ialah terlalu banyaknya istilah kita, maqam ataupun kubur para sultan Turki Osmaniyah. Okay, semua orang macam, pasal apa banyak pula kubur sultan-sultan? Bukan sepatutnya sultan-sultan ada di Istanbul ke? Bukankah patutnya sultan-sultan ada dekat macam Bursa, Istanbul, yang dekat-dekat dengan kawasan itu kan? Ini kan dia Amansiyah, dia macam tengah sikit. Dia dekat tengah-tengah sikit. Untuk pengetahuan semua, Amansiyah adalah sebuah kota yang kaya dengan perladangan, subur, dan ini merupakan tempat latihan pembentukan raja-raja muda dan sultan. The future sultanate, the future sultan untuk Osmaniyah dibentuk di Amansiyah. Ya, mereka diberikan tanah jajahan, diberikan rakyat untuk mereka latih mentadbir, untuk melatih mereka mengepalai satu-satu daerah dan juga kawasan. Amansiyah lah tempat latihannya. So bila saya sebut macam ni, tujuannya saya nak beritahu kata apa? Untuk membentuk seorang sultan, nak bentuk yang berani, dia mesti ada latihan dia. Sebab itu untuk kita yang hari-hari ini merupakan ketua dan pemimpin, kita ada latihan untuk anak-anak kita. Yang lelaki especially-nya, latihan kita berbentuk adalah
pengucapan awam. Pengucapan awam ini orang lelaki dia mesti kena pandai dan berani bercakap. Dia nak meluah dan mengutarakan pandangan dia. Ya, sebab itu dalam kita punya silibus agama Islam, bukan silibus Kinderhive, tapi silibus agama Islam. Maknanya secara umum kita akan ada latihan untuk berdakwah. Sebab apa? Itu membentuk keberanian, jati diri yang kuat. Kemudian, semoga Allah memudahkan urusan. Kemudian kita ada azan. Azan. Anak-anak mesti dilatih, yarhamkallah. Mesti anak-anak dilatih untuk azan. Ya, kerana azan akan membentuk karakter seorang yang berani. Dia kena melontarkan suara dia. Orang kata apa? Latihan keberanian itu dia mesti kena main daripada bawah ni, dia kena bawa keluar. Jadi sebab tu dia kena berlatih untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kena bawa keluar suara dia. Dia kena main daripada dalaman. Dia kena lontarkan suara dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam cerita, kalau dalam animation, dalam anime, kita boleh tengok macam mana Goku menjerit, Gohan terutamanya antara epic moment ketika Gohan buat Kamehameha sebelah tangan aja, dia akan jerit, dia jerit Kamehameha, dia kuat. Kenapa? Melontarkan suara, dia mengeluarkan keberanian dan kegagahan yang ada dalam diri. Dalam Islam kita tak ajak untuk duk jerekah ke orang tak ketahuan hala. Kita latih untuk azan. Kita latih untuk azan. Thank you kepada siapa yang duk komen ke, duk bagi pandangan kan. InsyaAllah kalau sempat kita baca. Tapi saya deliver sahaja dulu untuk meet up the point yang mana kita sudah berada pada minit yang ke-18 nak masuk minit yang ke-20 lagi 2 minit. So kita berbagi lagi 10 minit. So saya bagi tahu dulu. So that's why yang pertama dalam Islam kita ada pengucapan awam iaitu dakwah. Kita latih anak-anak, especially orang lelaki, ada berani dia tu, dia kena berdepan dengan orang. Dia orang lelaki, dia tak boleh nak sembunyi, dia tak boleh macam tu. Sebab itu bukan karakter dia dan bukan ada pada nabi kita dan para anbiya yang lain. Sebab tu para anbiya mereka kaya dengan sifat berani. Salah satu dia mereka pandai bercakap dengan orang dan berdepan dengan orang. Bukan senang lah. Bukti dia, anak kita nak minta kita beli mainan. Anak kita nak minta kita pergi bercuti. Anak kita nak minta kita beli makanan. Dia bukan senang. Bukan semua anak yang boleh main. Ayah, abah, ingat nak makan. Dia bukan. Ada yang sembunyi-sembunyi. Ada yang tolak. Hanglah tanya. Dia tanya tu. Betul tak betul? Betul kan yang saya cakap? Sebab tu dia kena ada latihan. Dan yang kedua, dalam Islam dia membentuk azan. So bagi anak lelaki dia kena belajar azan. Dia kena melontarkan suara dia, dia kena belajar mengontrol pernafasan dia dan overcome diri dia. Bagi anak-anak perempuan pula, latihan-latihan dalam Islam membentuk keberanian melalui tarbiyah. Sebab tu orang perempuan diajar mereka tahu hak mereka. Dalam Islam anak-anak perempuan diajar untuk mentaati ibu bapa. Walaupun anak lelaki ada, anak perempuan lebih kuat lagi untuk membina dia punya perasaan dia. Sebab itu tuntutan keberanian ini majoriti dia pada lelaki. Pada lelaki. Perempuan berani juga, tapi berani dalam bentuk sudut yang lain. Dan ketiga, pembentukannya lepas pengucapan awam macam dakwah. Orang perempuan dakwah, orang lelaki dakwah. Ekstra kepada orang lelaki ada azan. Yang ketiga, ekstra bagi anak-anak lelaki ialah menjadi imam. So belajar menjadi imam itu membentuk karakter berani. It's not an easy thing untuk duduk di depan dan membaca surah dan mengepalai satu-satu jemaah. Anak-anak yang ambil tahfiz, kalau ada ibu bapa yang ada anak-anak tahfiz dan sebagainya, cuba tanya mereka masa mereka jadi imam tarawih. Cuba tanya, walaupun sembahyang sunat, berani tak berani tanya mereka. Dia punya menggeletak la ilaha illallah, dia punya nervous tu, dia punya mind, dia punya menyerap darah tu. Tambah pula bila kita buat kesalahan, kita terlupa rakaat, nak mengaku kata kita lupa dan sebagainya. It takes courage. Sebab tu orang perempuan dilatih untuk meminta maaf.
Sebab itu orang perempuan, ya, sebab itu orang perempuan dilatih untuk meminta maaf. Sebab Allah tarik minta perempuan dan galak untuk seorang isteri satu kepada dan di imam sekarang kalau yang saya sendiri keluar imam so kita belakang kumpulkan over oleh bentuk Nabi punya itu kita tahu dengan ini karena keadaan kita use niat untuk dan dan sebab kita imaj dia jadi Islam sebab itu di dua nah dengan Mesir tengah tiba-tiba kat saya budaya cara kehidupan itu jadi kita gemuk serta gemuk yang bumbu punya kalau kita minta dia tolong ambil air ke apa. Pasal apa? Dia dengar kat mana? Oh, kami rasa mungkin duk berkawan dengan kawan-kawan kat Padang ke kat sekolah ke, dia dapat cerita tu. It's okay, it's okay. Tapi tengok kesannya. Kat rumah tak pernah cerita. Saya, macam Mustafa sendiri, selama 10 tahun kita duk besar dengan dia, tak pernah cerita dekat dia. Nak tengok pun tak bagi. Halloween pun tak pernah tengok.
tapi hanya dengan mendengar cerita daripada kawan-kawan, hanya dengan mungkin dengar cerita di padang dan sebagainya, terus boleh membentuk perasaan takut dan pengecut kepada anak-anak kita. Maknanya dengan menceritakan benda ni, impact menjadikan anak kita penakut tu lebih kuat. Adalah lebih baik kita mentarbiah mereka dengan menjadi berani, dengan menghidupkan kisah-kisah para anbiya yang berani-berani. Seperti Nabi Daud alaihi salatu wassalam, seperti Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Hud, seorang diri berhadapan dengan semua umat dia untuk dia berdakwah, berani gila. Macam mana Nabi Harun menemani Nabi Musa dan kedua-dua mereka berhadapan dengan Firaun dan tentera-tenteranya. Bukan cerita. Jangan. So macam mana latihan-latihan dia? Kalau di pendidikan awal kanak-kanak, sekiranya anak-anak berani memberi cadangan, kita bagi dia cakap dulu, walaupun dia salah. Sebab kehadiran kita ialah membentuk mereka, menanam kepada mereka, bukannya menghalang mereka. Kita bukan lagu tu. Kita nak halang dia, tak bagi dia buat jahat pun, kita menanamkan kepada mereka, kita menerapkan kepada mereka. Jadi bila ada dalam kelas anak-anak kata, cikgu, teacher, dia angkat tangan, dia tanya, itu dah kira berani dah tu. Okey, siapa anak-anak murid teacher nak jadi imam? Saya cikgu. Okey, kalau 5 orang contohnya, bentukkan 5 jemaah. Okey, seorang jadi sini, okey, seorang macam ni. Tapi kalau kita nak sembahyang ramai-ramai, pilih. Okey, dari 5 orang ni, siapa yang nak azan? Siapa yang nak iqamat? Siapa yang nak duduk jadi imam? Siapa yang nak baca zikir lepas sembahyang? Kita bagi kategori-kategori itu. Jangan macam, okey, hari ni abang ni, esok pula dia jadi macam lambat. Kita terus sahaja dengan pembentukan karakter, dengan memberikan tanggungjawab, membentuk mereka menjadi berani, sokong hasil daripada keberanian yang mereka dah tonjolkan tadi. Tu dia perkataannya. Macam. Okey. Okey. Boleh. Tonton. Okey, setuju tak dengan apa yang cadangan kita bagi? Dan sudah barang pasti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya dengan sifat berani pada berjalan malam seorang-seorangnya, pada ibadah seorang-seorangnya. Ketika mana jin ganggu Nabi, ifrit ganggu Nabi, Nabi berhadapan dengan penuh keberanian. Nabi tangkap ifrit, Nabi dalam peperangan, Nabi berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang gagah, yang hebat, tak kurang hebatnya juga. Nabi berhadapan semuanya. Macam mana Nabi bina karakter itu? Salah satunya ialah kita senaraikan tadi melalui amalan-amalan yang ada dah dalam Islam. Menjadi imam, mengaku salah perbuatan yang salah, membentuk karakter berani tadi dalam diri anak-anak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Terima kasih kepada semua yang sudi tulis kat ruangan komen. Banyak yang tulis tadi, thank you so much. Dan kami tak sempat nak baca sebab kita duk bercakap kan, minta maafkan saya. Dan kita amat-amat mengalukan pandangan dan jemput datang ke semua cawangan Kinder Hive yang sekarang ini kita dah ada 15 cawangan Kinder Hive. Kita ada di Elmina, kita ada di Eco Grande, kita ada di TTDI Jaya, kita ada di Bertam, kita ada di Kulai, Johor, kita ada di mana lagi? Kita ada di Banting baru kan, kita ada kan? Banting.
Kita ada di banyak ni. Kalau saya nak sebut satu persatu ada 15. So saya sebut yang mana yang ada random. Kalau yang ada yang link boleh tolong tulis. Jemput mai tengok. Bila insya-Allah kita akan menyambung kembali perasmian cawangan-cawangan kita pada bulan bukan bulan 2 dan bulan 3, sebab bulan 3 ada Ramadan, kita tak boleh nak buat event dan makan-makan dan sebagainya. So kita tangguh sehingga bulan 4. Tapi saya kena habaq dulu, sepanjang itu penambahan cawangan-cawangan Kinder Hive terus sahaja berlaku. Dan sekarang kita ada hampir 30 cawangan, 15 yang dah beroperasi, 15 dalam renovation dan proses untuk menuju ke arah nak buat tadika dan taska. Ya, so sangat-sangat mengalu-alukan. Dan dalam masa yang sama, siapa yang nak buka taska dan tadika sendiri juga dengan atas nama Kinder Hive, kami mengalu-alukannya bersama dengan kami. Boleh? Thank you so much. Terima kasih. Jom sama-sama kita bentuk anak-anak kita jadi berani, jadi ada berani dalam diri dia. Untuk dia menjadi pemimpin, menjadi pentadbir di masa hadapan dan juga sekurang-kurangnya pendakwah dan penyelamat umat yang ada di dalam Kinder Hive punya circle, insya-Allah. Jom kita tangguh pertemuan kita pada kali ini dengan membaca selawat Imam Syafi'i. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكره الغافلون. Terima kasih semua. Ucapan salam daripada Kinder Hive untuk semua dan selamat menuju ke bulan Sya'ban, kerana tak berapa hari lagi kita akan masuk pula bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra kasih daripada Kinder Hive Islamic Education Hive. Kinder Hive, we're the best. Let's keep learning, never rest. Kinder Hive, we love to learn. Hari hari ceria, it's our turn. Baca buku kira, 1, 2. Learning is fun for me and you. Kinder Hive, let's all sing, come together. Let's have some fun. Bermain, belajar bersama kita. Great leader, strong ummah for everyone. Kinder Hive, let's reach for the sky. Berlukis mewarna, shapes and stars. Belajar bersama, we've come so far. Jump and dance, we're having fun. Kinder Hive, everyone's number one. Kinder Hive, let's all sing, come together. Let's have some fun. Bermain, belajar bersama kita. Great leader, strong ummah for everyone. Kinder Hive, let's reach for the sky. Berlukis mewarna, shapes and stars. Belajar bersama, we've come so far. Jump and dance, we're having fun. Kinder Hive, everyone's number one. Kinder Hive, we're the best. Let's keep learning now.